lah ni, dia memang parit jauh juga. Sampai dah mana? Pegang. Pegang. Dah sampai dah mana? Ni lah betul. Dah betul laut dalamnya. Turun dulu. Boleh parking je. Sebelah tu boleh parking. Ha? Yeah. Boleh. Ha. Dari mana ni? Saya daripada Shah Alam. Baik deh, ai. Pakcik nak TikTok ni dia nyeri tu. Itulah LPT tu. Takut tengok. Anak ada juga dia ada beli motor BMW tu. Saya selalu pokok sana dulu mengadu. Bimbang. Ya betul. Saya pun bimbang. Bimbang baik. Kan kita betul orang tak betul. Betul. Asam pedas Pak Daud ni berasal dari kawasan perkampungan nelayan di Parit Jawa, Muar Johor. Ini ikan mayong. Mayong ni boleh mayong. Menu dia. Kita makan dekat pedas cikgu. Ramai orang cari asam pedas ni sebab kenakan kuah dia yang pekat dengan ikan-ikan yang segar yang disediakan. Asalnya dia warung dia dekat JT sebelah tepi lah kalau tak silap aku dulu, tapi sekarang dah pindahkan dekat tempat baru ni, kawasan baru seperti satu kawasan food court lah. Perniagaan asam pedas Pak Daud ni dia diusahakan oleh keluarga dia orang turun temurun. Nah, yang paling nice sekali dia punya view lah. Korang boleh tengok sini tu view dia dengan makan asam pedas dengan view yang sangat menarik. Ni dia. Aku tak adalah order banyak-banyak pun. Ini je lalu aku untuk hari ini bersama isteri aku makan Teo Ais Ramadan.
Nak ku lepaskan, tak bisa. Nak ku teruskan, tak berdaya. Masa aku on the way nak balik ni, ternampak pula kedai cendol kat tepi jalan tu. Macam baik je tengok ramai orang. Aku pun bagi signal terus singgah perkena cendol. Panas-panas macam ni. Apa? Rehat kena cendol. Kalau dah panas-panas macam ni, memang sesuai lah kena cendol. Dekat mana ni, Sungai Mati tu. Padu juga cendol dia ni. Kat Johor ni apa yang tak padu? Semua padu-padu.